Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios untuk segmen analisis DPP Liga Super Malaysia Penang menentang PJ City. Match day yang ke berapa tu? Yang ke-9. 9 atau 10? 9 kot. 9 kot. Sebab banyak sangat seri dan kalah sampai kita pun tak tahu match day ke berapa. Full time satu sama. First kali saya nak cakap saya ataupun kita lah, sebenarnya betul kita pergi Bukit Jalil tengok game Malaysia. Kita dapat rasa kemenangan. Betul. Sebab bila kita balik Stadium Bandaraya, kita akan rasa kecewa balik. Stres balik. Stres dan kecewa. So kita untung sebab pergi Bukit Jalil itu. Full time satu sama. Ada apa-apa nak komen dulu? Oh, satu je lah yang nak komen. Kecewa, disappointed dengan cara permainan yang ditunjukkan. Kita ingat dengan rehatnya team. Dan lepas tu ada friendly. Seri dengan Kedah apa semua masa friendly, ingatkan ada satu impak baru lah, semangat baru, jiwa yang baru. Tapi sama juga. Ada yang kata main lawan PJ City ni lagi worse daripada sebelum-sebelum ni. Betul? Saya dah baca satu komen, dia kata masa Truka dulu pun lagi elok kot macam zaman sekarang ni, masa semalamnya game ni. So okay, kita akan ulang based on game dulu. Lepas tu kita akan masukkan sikit apa yang fans semua rasa. Sebab kita kena luahkan juga. Kita pun sebagai penyokong, kita tak boleh sentiasa nak backup player, nak backup team. Kan kita sebagai penyokong, kita sayang team kita. So kita pun kena luahkan apa yang terbuku di hati. Semalam kita tengok di dua sudut. Tu sendiri tu yang ke stadium dan saya tengok di YouTube. So kita nampak apa yang lopong, apa yang mungkin ada improve, tapi itu semua sekadar kemungkinan. Boleh jadi nasib. Satu sama kita tengok di sudut Penang dulu. Kat mana yang tak kena? Tu Nuasa di sudut tepi padang ni. Kita tengok di tempat duduk penyokong. Okay, kalau dari segi taktikal itu okey sebenarnya. Cuma certain player, kita tahu lah, part di bahagian tengah tak hidup langsung. And then di bahagian kiri dan kanan yang memerlukan crossing yang berkualiti untuk disambut oleh Kasar, hanya dapat cucuk 1-2 saja. So benda-benda tu merugikan tim. Bila kita serang, bila nak masuk je kat tempat situ, dia main crossing bola rendah lah, tak sampai lah, ataupun yang terlalu ke dalam lah. So benda tu rugi. Tapi yang menjadi persoalannya, waktu friendly kita main cantik. Itulah. So saya boleh katakan ada satu teori yang saya boleh come up kan. Adakah waktu friendly, waktu transfer window, player main all out sebab tak mau kena drop. Sebab takut bila main merepek, ada kemungkinan management untuk drop player tu dan sign player baru. So bila dah start liga balik, walaupun transfer window ada lagi beberapa hari saja, benda ni player dah boleh main lengai balik. Kita kata lengai lah, boleh main macam tokong balik. Mungkin juga sebab bila friendly tu masing-masing nak tunjukkan mereka punya kehebatan untuk dapat tempat dalam first 11. Tapi itulah, bila dah dapat tempat tu, tak tunjukkan jiwa, apa panggil jiwa lah, bukan orang kata kekuatan kehebatan lah. Sebab masing-masing hebat. Bila jiwa tak ada, kita boleh tengok lah cara permainan yang sebab. Maaf lah kalau kata ada pemain yang terasa, tapi 9 game kami tengok ni, kalau tanya, kalau ada 6,000 turun stadium, boleh tanya seorang-seorang 6,000 tu, apa yang tak kena dengan team, apa yang tak kena dengan player, semua mesti cakap tak ada jiwa. Betul. Adakah mungkin sesetengah, saya tak kata semua, mungkin sesetengah player rasa sebab sebelum ni main dengan team yang masalah gaji. So bila main dengan Penang, gaji on time, mungkin akan ada player rasa, buat apa aku nak main all out, sedangkan aku dapat gaji, aku main tenang bola cukup. Menang ke tak menang, gaji masuk. Boleh jadi kemungkinan. Sebab kalau kita nak salahkan coach, dah 3 coach dah kita guna season ni ya. Cuka, lepas tu coach Manzo jadi caretaker, masuk coach Zainal. Tak ada improvement langsung. So kita boleh kata memang yang ni dari segi quality player yang ada dalam tim kita. Ya, betul. Player pun saya tak nampak tanda-tanda nak tunjukkan improvement dalam game. Tak ada. Dalam masa terdekat ni memang tak ada lah. Mungkin nak kena hold gaji dulu ke baru nak main betul-betul. Jadi kes lain lah tu. So saya nampak PJ City punya serangan lebih berbahaya daripada Penang. Ni jujur saya cakap. Bukan nak jatuhkan moral player, bukan nak jatuhkan team apa. Tapi ni based on reality yang kita tengok dalam game semalam.
Even kita ambil, kita tengok based on facts Penang semalam turun dengan full squad. Import semua dah. Kita dengan Rontini, pair, centre back. Kita ada Edric, kita ada Hilal, pair juga tengah. Kita ada Kasar kat atas. PJ City 100% local. Tapi Darren Lock tak main semalam. Darren Lock tak main. Ruben Tiran je tu pun masuk second half. Dan Ruben Tiran masuk, boleh nampak 3-4 orang sekali player Penang dia boleh dribble. PJ City 100% local, tapi boleh perform dengan kualiti yang lebih baik berbanding Penang. So kat situ kita dah boleh nampak kat mana level Penang sekarang. Itulah. Nak kata level itulah, maaf lah cakap. Sagi kalau ada penyokong kata level M3, level Liga Perdana, rasa marah pula. Tapi realitinya apa yang kita lihat, sebab beza pemain kita, pemain Penang dengan pemain PJ City, saya boleh cakap 50-50. Betul. 50-50 lah. Mereka ada Mahali, kita ada juga pemain pengalaman, ex kebangsaan pun ada, mereka pun ada ex kebangsaan. So 50-50. Yes. Tapi dengan kelebihan import 5 orang, bila kita tengok atas padang, PJ City lebih berbahaya, lebih tersusun dia punya serangan, lebih berjiwa. PJ City Petaling Jaya, semua tu bukan Petaling Jaya punya orang lah. Boleh potong jari lah. Semua tu bukan Petaling Jaya punya orang. Import kita pun nampak macam tak ada strength langsung. Tak ada strength. Dah macam malah ni macam ni relax. Asing pun tak repet. Alright. Tu di secara asas ni gameplay. Individu. Import kita trio tak ada impact langsung. Even kita tengok kembali dengan Victor. Ni first time ni saya tak puas hati dengan Victor dia punya gameplay. First half saya boleh kata okey lagi dia. Masuk second half, nampak macam suspicious gila cara Victor main. Dengan ada 2-3 bola yang sepatutnya Victor boleh dapat bola tu, dia sekadar jogging saja. Tiap player PJ City lari depan dia untuk isi ball daripada kau. So nampak macam saya saja nak main sambil lewa dan sebagainya. Tak tahu lah, dah lama tak main kompetitif punya game ke. Tapi kalau itu alasannya, baik jangan main tu je. Hendrik, tak larat lah nak komen pasal Hendrik ni. Semalam saya ada dengar lah juga, ada fans cakap kalau macam ni cara Hendrik main, naturalisasi pun tak layak. Niat boleh represent Malaysia ke kalau cara ni, kalau kata dia naturalisasi lah. Sebab kita tengok passing dengan decision making yang lambat. Member dah buka kiri kanan, dia nak buat fancy-fancy dah lagi, nak terlepas. Terlepas. Especially bila dah last 10-15 minutes, kita nampak Hendrik ada few chances yang mungkin kalau benda tu dia buat dengan cepat, kita nak kata gol tu tak, mungkin ada peluang yang memungkinkan kita score gol. Macam tu yang cakap lah, dia punya decision making, dia masuk dalam kotak penalti ni ada chance, shooting bagi out, ngepet. So benda ni nampak makin lama makin obvious. Makin obvious. Dan apa yang ditunjukkan dan juga Kasar, saya dah tak boleh apa lah. Memang tu lah cara dia. Tu cara dah. Kalau kaki dia memang dia guna untuk lari saja. Kepala pun nampak dah makin lama makin hilang, makin tumpul sikit, makin tumpul. Dia mind dah makin budak. Dia tak guna sharpener, dia tak sharp kepala dia. Even dia ada 3 chances yang sebelum dia score goal, semua header, tak gol. Local player pun sama juga, 2 kali 5. Tak ada pun kata player yang okay, aku nak provekan dekat fans yang main ni, even team tengah ada bottom ni, aku nak provekan dekat fans yang kami ni memang akan main betul. At least nak bagi juga, nak bagi fan asal menang. So far saya tak nampak lagi. Tak nampak semangat untuk bagi, yelah, pemain demi kerjaya. Tapi pada yang sama, ada fans yang tengok. So fans ni dia nak kepuasan. Kepuasan yang Penang tunggu sekarang ni adalah kemenangan. Betul. So bila tak apalah, seri pun cun kan, boleh celebrate dulu. Boleh celebrate dulu. Tapi fan nak kemenangan. Bila tak ada kemenangan, hampa dapat apa pendapatan setiap bulan tu, puas tak? Puas tak? Tak menang tapi dapat gaji. Macam kita kerja kan, kita buat satu report, hantar kat bos kita dia macam belacan tak apa bos, gaji masuk. Dia macam tu je kerja ala-balai orang kata, cincai lah. Ada fans yang mai daripada seberang naik motor. Berapa banyak dah dia habis duit makan stadium, duit tiket, duit minyak motor. Bukan naik kereta. Kalau naik kereta kita boleh consider lagi lah, selesa lagi duduk di aircon. Ni naik motor ni, sorang-sorang. Even uncle pun. Ya, uncle naik tu motor. Daripada seberang main naik motor EFI lah. Nah, serius.
Every home game dia pergi duduk dekat grandstand tau. Kita bukan nak cerita penyokong punya kesian lah. Tapi kalau hampa tak kesian kat kami, hampa kesian lah kat tim. Yang tu lah paling ringan. Bawa kata pepatah English lah, no one is bigger than the club. Yes, betul. Kalau rasa tak ada hati, dia cakap management, ni management saya tak ada hati lah. Saya nak terminate kontrak. Maaf cakap mungkin kasar, tapi apa yang satu golongan ni menyuarakan pendapat malam tadi memang tepat lah. Bagi saya memang tepat. Pasal kalau macam saya cakap 6,000 main stadium, boleh tanya setiap seorang 6,000 tu apa puas hati tak cara mereka main. Semua ni boleh potong jari semua ni, semua dia kata tak puas hati. Tak puas hati, tak ada semangat, tak ada jiwa. Dan jujur saya cakap, sepanjang saya duk tengok gameplay tim kita season ni, saya lagi puas hati tengok tim presiden ni. Betul. Kita boleh tengok beza bila tim presiden friendly macam mana. Nampak mereka punya semangat. Walaupun mereka muda lagi kan, mereka nak pi lah, kira nak skor. Macam mana mereka punya communication dalam padang semua tu. Walaupun mereka tu mungkin dapat allowance sahaja. Betul. Tapi mereka nak proof mereka punya kehebatan. Kau dia tahu, jiwa muda, ada orang panas lagi. Tak proof kan, tapi apa sebagai sini sepatutnya yang berada di Liga Super X kebangsaan sepatutnya tunjukkan satu contoh lah. Patutnya jadi mentor kepada mereka ni. So kita tak nak buat apa, tak nak patah balik. Kalau ada jam masa, kita boleh patah balik lah. Pergi kat pre-season, buang player-player ni, sign player baru. So benda dah jadi. Sekarang ni macam kita katalah misi 33 mungkin boleh jadi misi mata putih. Kan? Macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Dan dengan tempoh transfer Indo, saya rasa tak perlu pun tunggu lepas lawan Terengganu. Kita dah kena sign loan masuk awal untuk main lawan PJ City ni. Bila kita nak tunggu dengan lawan Terengganu 22 hari bulan, transfer Indo tutup 24 hari bulan, ada baki 2 hari. Katalah dalam baki 2 hari tu player nak loan masuk tak jadi main, kita akan nganga. Kita akan nganga, rosak program. Memang misi 3/3 akan tinggal kenangan lah. Tinggal kenangan. Awal-awal lagi kita tahu tinggal kenangan. Yes. Sekarang ni pun ramai fans dah rasa macam dah agak putus harapan lah dengan performance team season. Saya sendiri bila fans ni cakap welcome to Liga Kumbahan, bukan Perdana kan, Liga Kumbahan, kita rasa, tapi nak baca mana reality dia macam tu. Reality dia macam tu. Sebab Zainal Abidin kita bagi masa lagi. Kita bagi masa dia pasal dia pun masih baru dengan tim. Sebab player pun bukan player dia lah. Yes. Dan under dia pun baru satu game yang lawan PJ City ni. So next lawan Selangor dan juga Terengganu dulu dan Selangor. Kita tak mantam lagi lah. Tak mantam lagi. Kita bagi ruang yang sepatutnya untuk Coach Zainal Abidin. Sebelum saya masuk suara penyokong ni, tu punya prediction dulu lah lawan Terengganu ni. Sebab man of the match memang tak ada dah untuk Penang, untuk game lawan PJ City. Lawan Terengganu prediction. Okay, boleh disebabkan sepatutnya dengan PJ City menang, dengan Terengganu seri semi Henry. Tapi dia kena tukar lah. Bila ada seri dengan PJ City, dengan Terengganu ni kena menang. Tak kisah Terengganu tu ada Mickey ke, ada Donalda ke, ada Mini ke. Tak kisah, saya kena copyright. Kena demi jiwa, tolong lah. Demi jiwa. Kami akan sentiasa main stadium. Yang mana jiwa-jiwa ni akan sentiasa main stadium. Kena hampuk tu biasa. Hampa tu kalau tak mau kena hampuk, main betul-betul lah. Seri kalau tak kisah, kan tak kisah. Tapi kalau hampa tunjuk kesungguhan tu, dari padang tu lagi betul-betul ya. Kawan-kawan taklah marah sangat macam semalam. Tu punya prediction lah. Saya sekarang ni saya tak mau nak terlebih husnuzon, nanti akan kecewa. So saya secara realistiknya, saya kata Terengganu akan menang 2-0 atau 3-0. Itu secara realistik. Kalau ada mana-mana pihak player yang terasa, kami minta maaf. Sebab ini memang realiti yang apa penyokong nampak. Kami tak boleh nak tipu pendapat kami semua. Penyokong pun ada hak untuk suarakan apa yang tak kena. Sebab penyokong pun ada part mereka yang mereka invest untuk tim. So, isu penyokong dekat Luar Padang tu. Okay, semalam saya berada di kawasan perkarangan depan stadium tu. So masa pemain nak keluar tu, adalah satu golongan yang menyuarakan pendapat secara belakang lah, orang yang tidak mengikut prosedur. Tapi saya rasa
tak ada masalah benda tu. Sebab dia bukannya menunggu untuk untuk family ke, menyentuh masuk family ke, agama ke apa-apa ke. Just dia punya credibility, integrity sebagai seorang pemain. Dia berkata kalau macam ni main, baik bagi presiden main. Kalau macam ni main tak ranjit, boleh keluar daripada Penang, boleh minta apa nama dekat management. So benda-benda tu sebenarnya saya sedih bila penyokong sendiri cakap situ kat player. Saya sedih bukan sebab saya pun nak cakap benda tu. Benda tu terbuku di hati. Tapi apa sebagai pemain ni kena sedap lah. Kena buka pintu hati. Kalau penyokong saja yang duk berjaya, tapi player mesti macam tu tak jadi apa. Baik bagi penyokong je main bola tak padang. Betul, bagi gaji RM10,000 tak kami. Tak ada pasal pasal apa? Pasal Negeri kami sendiri kami main all out. Walaupun kita ni bukan professional sangat kan, tapi at least kita nak jaga badge yang dekat dada kita. Yes. Ada bendera negeri. Betul. So benda tu yang penting, maruah yang kita kena jaga. Sebab kami tak pilih JDT sebagai pasukan pilihan. Kami pilih Penang. Kami tahu Penang ni memang menyangkok punya tim. Betul memang kan, menyangkok punya tim, memang kecil punya tim. Tapi sebab apa kami pilih tim Penang ni? Sebab kami mesti berdiri di tim yang hampa duk pakai baju sekarang ni. Sebab kami sayang Penang. Tentu. So kalau hampa nak main, first sekali mau ada sayang dulu dengan Penang. Kalau setakat main sebab nak gaji semata-mata, sebelum ni masalah gaji, kita cari tim lain lah. And last saya boleh bagi, last saya, kalau hampa rasa main betul-betul kan, hampa dapat gaji on time. Kalau player-player main betul-betul, buktikan dekat penyokong yang hampa layak untuk sarung jersey Penang, kat situlah gaji hampa akan berkat. Bukan setakat main sebab duit semata-mata. Kat situlah hampa akan dapat rasa yang hampa main ni puas, akan dapat berkat dekat gaji. Mula nak beri ceramah kan. Okay, so kita tunggu next punya apa akan jadi dalam Terengganu. Kita bagi secara fakta. Kita dah luahkan dah tentang mana. Kita tunggulah apa yang player akan tunjukkan dalam Terengganu. Kita jumpa di Stadium Bandaraya 22 hari bulan ni untuk Penang menentang Terengganu. Sekian dulu daripada saya, Mir Raiman. Dan saya Tuan Teja. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.